lepas saya habis je SPM, saya sepatutnya melanjutkan pelajaran di Scotland. Lepas SPM saya terus belajar. Saya buat A-level. Tapi ayah saya tak menghalang saya belajar tu. Tapi akhirnya bila tawaran universiti dibuka, dia kata buat permohonan ke ITM. Saya kata nak buat bidang apa? Dia kata buat bidang pelaburan. Saya kata pelaburan, melabur pun nak belajar ke? Itu biasa kita akan ambil, biasalah kan, accounting, kita ambil medik, lawyer kan, benda sahaja macam tu. Tapi bila saya kata buat bidang pelaburan, saya kata okey, bidang pelaburan. Masa tu saya kata bidang pelaburan saya ingat ASB je. Tapi saya kata apalah. Tapi sebab kenapa nak ke bidang pelaburan tu, sebab pastinya bila sebut pelaburan ni dia akan kaitkan dengan kaya. Jadi dari situ sebenarnya saya ikut je apa kehendak keluarga saya, ayah mak saya, dan saya memohon untuk melanjutkan pelajaran ke ITM, dan alhamdulillah dapat melanjutkan pelajaran di ITM Segamat dalam bidang analisa pelaburan saham.